Ya, saya ada pengalaman lah dengan kanser darah yang lain. Ya. Cara bagi kemo tu kanser darah myeloma lah. Ya, cara bagi kemo tu dia sebagai pesakit luar datang daycare. Mungkin datang pagi tengah hari dah boleh balik lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang biasalah kita nak bancuh kemo lama sikit kan. So kadang-kadang dia run sampai after lunch time baru siap proses nak bagi kemo tu. Jadi dia nak minta half day dengan bos dia pun susah. Kerana faktor Okay. kemudahan di Yes, tempat kerja lah. kan. Dia bukan kerja government lah. Jadi kita pun kadang-kadang bila dah bagi appointment tu tengok dia tak datang. Sebab That's dia one tak of the dapat time reason. off. Dia Yes. tak dapat time off. Jadi Tapi padahal treatment tu very important kan. dan dia tak boleh nak keep tu dia jadual. Jadual tu katalah macam every week you kena datang. Tapi kadang-kadang dia extend. After 2-3 week dia extend. Jadi kita nak rancang rawatan tapi kita kena ambil maklum juga pesakit ada faktor social, Yes. faktor employment dan there is no easy answer or one answer that covers everything. Sometimes sebagai doktor apa kita boleh buat mungkin boleh bagi bantuan dari segi do you need a support letter to declare surat pengesahan pesakit contohnya ataupun Kadang MC tu tak cukup kan. Dia kena ada explanation lah. betul. So lagi satu isu yang selalu kita orang jumpa lah macam, of course I rasa when you treat patient dengan ada leukemia ke lymphoma ke, I mean they lost their job ataupun earning lah. Mungkin dia orang job tu ada lagi income lah kan, because cuti panjang ke apa. Ada ke family yang macam because cancer ni dia bukan efek pada patient je, family dia, anak-anak dia kan, especially anak yang masih bersekolah. So sebab Max Family ada program yang mana kita orang bantulah anak-anak kepada pesakit kanser yang tak dapat meneruskan persekolahan. Betul tak benda ni? Bukannya something yang kita tak jumpa. Memang bagi bantuan lah. Yes. So Max Family banyak berkolaborasi dengan hospital kerajaan. Patient yang selalu banyak masalah sosioekonomi ni memang daripada hospital kerajaan kan. So doktor-doktor ni lah yang selalu yang akan perasan lah kan, kenapa bila borak-borak dengan patient kan, anak saya tak pergi sekolah. So this is where doktor dia ada another role. Betul. So di situ Max Family dapat info daripada doktor ni, dia approach doktor ni, approach kita orang lah, boleh tak you all arrangekan something, buat program ke apa tu. So that's why Max Family buat satu program kita panggil projek sambung sekolah. Yang mana kita orang cuba macam cari penderma ataupun donors lah yang interested. Kita orang cakap lah untuk sponsor anak-anak. So program tu nanti kalau somebody ataupun organisasi yang interested, dia orang macam commit lah setahun. Kita tetapkan lah bagi RM100 sebulan. Jadi dia orang kena commit RM1,200 setahun. So at least benda ni sedikit sebanyak membantu. Kita nampak kita punya selalu kita kata sekolah kat Malaysia ni murah, tapi tak sebenarnya. Jadi RM100 tu dia boleh macam cover lah benda yang stationery ke, beg sekolah dah koyak ke kan, baju sekolah ni. So that is one of the yang kita kadang-kadang sebagai doktor macam tak perasan tau. Betul. Tu yang kita nampak tapi kita kadang-kadang nampak, tapi kan yalah, especially kan government kan dengan masalah lain kan, kita selalu ni pengalaman saya lah masa kerja kat hotel kerajaan kan, refer dekat ni apa, dia tak pergi pun. apa tu, refer dekat pejabat kebajikan ni kan, social lah. Tapi kat situ another layer tau, banyak. Kena isi borang ni. That's why another issue yang kita orang identify juga daripada doktor yang merawat pesakit kanser darah tau. Dia orang perasan patient tak datang follow up. Kenapa bila korek-korek rupanya tak ada duit tambang doktor.
I mean, to Betul. that extent. Ya, betul. Duit nak 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 pergi. order Grab, nak datang. Yes, especially yang Betul. apa tu yang kena datang every selang sehari. Kan saya ingat dulu masa saya buat transplant, pemindahan susun tulang, lepas balik rumah dia tak habis kat situ. Betul. Kan Ya, the ada follow first up few lagi. months kan, Betul. dia akan memula intensif lah. Selang Mula sehari seminggu sekali, datang, masuk antibody lah, masuk segala macam ubat. Masa tu saya tak rasa, masa tu masih kerja dengan kerajaan, jadi gaji jalan, cuti kan. Jadi kita hanya pergi, tu tak ada masalah begitu. Tapi kita tak perasan ada pesakit yang macam ni lah. Betul. Seminggu nak datang 3-4 kali kan. Datang sekali tambang berapa kan. So that tu yang kita sebagai doktor ni kadang-kadang tak nampak. Yelah, I mean kita pun ada kekangan lain lah. Betul. Beban kerja kan. Tapi that's why kat situ kita orang nampak bila dapat info tu daripada doktor, kita buat another program which is transport project lah. So doktor yang akan identify you all patient ni dia ada masalah lah nak pergi ni. So kita orang bagilah. Kalau nak refer dekat social worker, mungkin dia ambil another layer. Benda tu ada, boleh dapat. Cumanya patient kena melalui proses permohonan. Sebab tu kepentingan ada support group. Yes. And support group ni bukan setakat macam satu, maybe sometimes it start with a WhatsApp group, or with a group dekat Facebook ke. But actually to be organised, untuk ada satu structure dan ada orang yang in charge bahagian maybe marketing ke, bahagian networking. Jadi kalau Max Family memang ada that structure, that is very helpful. Tadi Razak ada mention pasal tentang anak-anak yang mungkin tercicir sekolah sebab mak ayahnya tak sihat, ataupun pesakit yang tak dapat datang kerana masalah transport. Tapi pengalaman yang saya tengok pula, ada lagi satu aspek yang mungkin tak banyak diceritakan, iaitu masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, beberapa pesakit yang mengalami keruntuhan rumah tangga pasangan tak supportive. Ketika sedang menghadapi kanser, sedang kemo, sedang transplant. Jadi pasangannya ada mungkin tidak dapat menerima ataupun tidak dapat cope. Dan mereka pun ada hidup mereka sendiri. Mereka perlu bekerja, perlu jaga anak. Dan ada, itu satu realiti.